Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Iza lagi. Okey, sebelum ni Iza ada berkongsi macam mana Iza simpan barang-barang ataupun bahan-bahan kering untuk memasak dekat dalam balang. Iza ada juga kongsikan tentang macam mana kita nak menyusun kita punya dessert table walaupun kita hanya berada dekat rumah, kan? Okey, Iza ada juga kongsikan bekas-bekas untuk kita letak pizza, untuk kita letak sandwich dan sebagainya, supaya susunan meja dekat tempat hidangan makanan kita tu nampak lebih menarik, nampak lebih cantik dan kemas, terutamanya masa tetamu datang ke rumah. Okey, dan kita tak semestinya nak tunggu tetamu je datang ke rumah barulah kita nak buat persiapan untuk hidangan makanan dekat meja makan kita tu cantik. Okey, tapi untuk keluarga kita sendiri pun, walaupun bukan keluarga yang besar pun, kita boleh susun untuk nampakkan ruang dekat meja makan ke ruang dapur dan sebagainya tu nampak lebih cantik, terutamanya kalau kita ada berkumpul dengan ahli keluarga, contohnya masa sambutan hari jadi ke, ataupun kita nak sambut hari raya ke, ataupun ada family kita datang ke rumah untuk melawat kita, kan? Okey, jadi kita nak meraihkan tetamu datang kat rumah ni, jadi kita buatlah sesuatu yang lebih menarik tapi simple. Untuk kali ni Iza nak berkongsi dengan you all pasu yang Iza gunakan untuk Iza letak bunga-bunga artificial dekat dalam rumah yang simple. Okey, so konsep yang Iza pilih untuk pasu ni adalah konsep kaca yang bermotifkan marble. Okey, so ini adalah pasunya. Tada! So masa Iza pertama kali tengok design pasu ni berbentuk marble macam ni, Iza memang sangat-sangat suka, sangat-sangat macam jatuh hati, sebab konsep yang berdesainkan marble yang macam ni sangat nampak mewah, nampak mahal, dan yang penting dekat sini dia ada buat motif berwarna keemasan ni, menaikkan lagi seri pasu ni untuk Iza letak bunga. Okey, Iza bukan ambil satu tau, Iza ambil dua. So tengok dia punya saiz. So sesuai untuk letak bunga yang bersaiz 40cm ke 50cm. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, dia kaca. Okey, material dia kaca, bukan batu, tapi dia menggunakan konsep marble punya design yang macam ni. Okey, so kalau you all suka untuk letak bunga yang ada colour, kan, sangat sesuai, sebab pasu ni kan putih, jadi kalau bunga tu colour apa-apa sahaja pun sangat sesuai untuk dipadankan dengan pasu ni. Okey, so you all kalau nak rumah kemas cantik, kan, dapatkan pasu yang berkonsepkan marble macam ni, design berwarna putih. Okey, ada tone gold colour, menaikkan kemewahan colour. Okey, jangan ambil satu, ambil dua. Gunakan konsep yang sama dekat beberapa sudut bunga. Jangan guna yang macam terlalu banyak sangat design untuk kita letak kat dalam rumah, nanti dia akan jadi lebih serabut. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.